Kami tak setuju dengan istilah yang digunakan oleh Yang Mohd Menteri melibatkan istilah konflik. Kita sebenarnya kena lebih tepat, ianya satu perang. Ya, perang yang haram, illegal war, yang berlaku antara Amerika dan Iran. Kenapa saya kata ini penting untuk kita bermula dalam membahas hal ini? Kerana ianya memberi kesan ekonomi yang begitu besar. Saya ambil contoh dulu, ketika perang menentang komunis, British dia tak guna istilah perang, dia guna emergency dengan izin. Sebab apa? Sebab British nak melindungi kepentingan konglomerat British di Malaya ketika itu, melibatkan plantations dan sebagainya. Jadi dalam istilah di Hormuz ini, sebenarnya perang yang sedang berlaku. Secara substantifnya perang. Malah perang yang haram kerana Amerika menyerang Iran tanpa ada casus belli, tanpa ada sebarang asbab yang munasabah. Nah, Iran bertindak balas adalah satu perkara yang sah di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi Yang Mohd Menteri, bila kita dah tahu ianya satu benda yang begitu serius, iaitu perang, bukan sekadar krisis, sepatutnya kita mengambil pendekatan yang lebih telus dengan rakyat. Seperti mana kerajaan Singapura, saya ambil contoh, Perdana Menteri dia, Lawrence Wong, begitu tegas pada awal mula saja pergolakan di situ, rakyat Singapura dah diberitahu, malah ada sidang khas dan sebagainya. Tapi di sini kita tuntut sidang khas yang dipanggil oleh pembangkang, tak nak buat, nak melarikan diri. Malah penasihat ekonomi kerajaan Madani bulan 7, bulan 6 baru nak keluar dalam televisyen, katakan oh kita sebenarnya dalam krisis dan sebagainya. It's too late. Ya, sebab apa? Di bawah syarikat-syarikat sedang merana, rakyat sedang mengeluh. Jadi saya minta lah Yang Mohd Menteri tolong ambil pendekatan yang lebih substantif dalam menangani isu ini. Baik, soalnya ketika ini Yang Mohd, adakah Malaysia benar-benar dalam keadaan kedudukan yang lebih kukuh berbanding krisis kewangan 97 dan 98? Saya berpandangan tidak. Pertama, kita menghadapi krisis ini daripada kedudukan fiskal yang jauh lebih lemah. Semasa krisis pada 98, kerajaan mempunyai ruang fiskal yang besar. Hari ini kita masuk dalam krisis dalam keadaan yang berbeza. Kita ada defisit yang berterusan berbanding pada tahun 98. Dulu kerajaan persekutuan berhutang 91 bilion, kira-kira 32% daripada KDNK. Hari ini hutang kerajaan telah meningkat sekitar 1.3 trilion ringgit. Lebih membimbangkan, hampir 17% hasil kerajaan kini digunakan hanya untuk membayar faedah hutang. Yang kedua, fakta yang kedua yang Tuan Di-Pertua, Malaysia bukan lagi negara pengeksport minyak seperti dahulu. Pada hari ini kita net importer kepada minyak yang kita sendiri hasilkan. Yang ketiga, dasar subsidi semata-mata bukan penyelesaian jangka panjang. Jadi kita perlu ada satu reformasi percukaian yang lebih serius, macam mana yang banyak pihak cadangkanlah. Janganlah segan silu nak perkenalkan semula GST, walaupun dulu Bagan dan saya tak ingat Menteri Komunikasi, di mana Menteri Komunikasi menyanyi ABCD GST. Ya, apa salahnya guna nama cukai madani, tapi kita letaklah dengan kadar yang lebih rendah 3% ke kulai, Yang Mohd kulai. Ya. Jadi ini cadangan daripada kami, be bold in reform, bukan takut-takut. Ya. Dan keempat, kalau kita lihat KDNK masih berkembang, tapi sektor sebenar ekonomi sedang mengalami tekanan. Ya, manufacturing kita sedang mengeluh di bawah kadar sumber api yang begitu tinggi. 87% menghilang, menyatakan keadaan sama ada semakin buruk atau tidak bertambah baik. Jadi di mana intervensi strategik kerajaan? Dan yang terakhir, saya nak terangkan di sini, saya buat seruanlah kepada kerajaan. Ya, alarm sudah berbunyi lama, tapi kita tetap tekan snooze di tepi bantal kita tiap-tiap hari. Sudah tiba masanya kerajaan hari ini mengambil pendekatan yang jitu dan tepat berkenaan dengan kedaulatan tenaga. Ya, saya setuju, baguslah Yang Mohd Menteri meneruskan apa yang dibuat oleh mantan Menteri Ekonomi NETR itu. Tapi yang paling penting saya nampak di sebalik pelan peralihan tenaga ini ialah perlunya Malaysia mengambil langkah yang lebih tepat dan berani untuk kita melancarkan pelan pembangunan jana kuasa nuklear negara kita yang pertama. Sebagai salah satu tunjang penyelesaian kepada krisis kedaulatan tenaga. Sebab kita lihat nak buat jana kuasa nuklear ni bukan sekejap. Dia ambil masa belasan tahun. Jadi nak sampai tahap tu, kalau kita masih lagi delay, masih lagi tangguh,
Akhirnya, bila berlaku setiap 10 tahun krisis ekonomi, kita akan ulang skrip yang lama, skrip yang sama. Rakyat merana, kerajaan terus nak potong belanjawan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Ini tidak patut yang Tuan Yang Dipertua. Sepatutnya potong belanjawan menteri yang keluar ke negara kerap sangat ni, yang bawa banyak sangat entourage yang ada pada hari ini. Jadi, Tuan Yang Dipertua, di pihak pembangkang, kami menyeru, libatkan kami dalam kerangka menyelesaikan masalah ekonomi rakyat sesuai dengan seruan whole of government approach. Apa salahnya di peringkat kami pun ramai pakar-pakar di sini yang boleh membantu demi Malaysia yang tercipta. Jadi, Tuan Yang Dipertua, saya menyeru kerajaan ambil serius teguran-teguran kami demi menyelamatkan anak bangsa kita. Terima kasih. Bersama saya pada tengah hari ini ialah rakan-rakan ahli parlimen daripada Blok Pembangkang, daripada Perikatan Nasional, Yang Berhormat Baling, Yang Berhormat Ketereh dan Yang Berhormat Lumut. Saya ingin membuat sidang media untuk memberi jawapan balas, komentar ringkas terhadap jawapan ataupun penerangan yang dibuat oleh Menteri Ekonomi pada tengah hari tadi. Pada hemat kami di Blok Pembangkang, penerangan yang dibuat oleh Menteri Ekonomi berhubung konflik ataupun krisis ekonomi hasil kesan daripada pergolakan perang haram Amerika ke atas Iran di Selat Hormuz itu seperti membaca berita yang lapuk. Kenapa saya kata begini? Kerana apa yang dibentang oleh Yang Berhormat Menteri adalah business as usual. Benda yang sudah kita biasa dengar. Sedangkan krisis ataupun perang yang berlaku di Hormuz ini belum selesai. Kalau kita lihat penasihat ekonomi Perdana Menteri, Encik Nur Hisham, yang baru saja keluar dalam media arus perdana kira-kira bulan lalu, telah menjelaskan ketika ini, bulan 7 ni, baru nak masuk fasa krisis supply ataupun krisis bekalan hasil daripada perang Hormuz yang berlaku bulan 1 hari itu atau bulan 2 hari itu. Maknanya, kesan yang kita nak rasai di Malaysia ni, yang berlaku pada bulan ini akan dirasai tahun depan. Dan penerangan yang dibuat oleh Menteri, pada hemat kami, tidak mencukupi. Tidak menjawab banyak persoalan-persoalan asas. Saya ambil contoh yang rungutan ataupun aduan yang dikeluarkan oleh Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Tadi Yang Berhormat Menteri cakap ada bantuan kredit macam insentif ataupun grant untuk membantu SME kita. Tapi kata FMM, majoriti yang ahli daripada FMM ini tidak mendapat manfaat daripada grant yang dikeluarkan kerana kuantum yang diedar, yang diagihkan itu sangat rendah. Lebih kurang 600,000 lebih. Sedangkan banyak pengeluar-pengeluar di Malaysia, kilang-kilang yang ada, mereka ni bersaiz medium, sederhana, ya, yang memerlukan suntikan dana ataupun modal lebih daripada jumlah yang dipersetujui oleh Bank Negara dan sebagainya. Jadi saya nampak ada mismatching antara polisi dasar yang kerajaan ataupun Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah gariskan dengan apa yang rakyat dan sektor ekonomi perlukan. Ada banyak lagi perkara-perkara yang mendesak, yang tidak jelas untuk diterangkan kepada rakyat berhubung dengan krisis ataupun masalah bekalan rantai ekonomi yang melibatkan barang-barang import contohnya. Tak lama lagi hampir pasti telur dan ayam kita akan naik harga. Sebab feedstock, bijiran yang menjadi makanan untuk ternakan kita sudah naik harga akibat krisis bekalan yang saya sebutkan tadi. Dan pada hari ini, kerajaan masih belum jelaskan kepada rakyat bagaimana rakyat perlu bersiap sedia mendepani dengan kenaikan harga barang. Macam tadilah yang Berhormat Beluran bertanya. Ya, harga minyak dah turun sedikit. Tapi apakah penurunan harga minyak tersebut selari dan selaras dengan usaha kerajaan untuk memastikan harga barang makanan asas juga turun selaras dengan penurunan harga minyak? Ini peranan semak dan imbang ataupun peranan Kementerian Pengguna, Kementerian Kabinet KK, hal yang pengguna. Macam mana tadi disebut tentang price catcher. Saya suka nak ingatkan di sini, price catcher mekanisme ni adalah hasil dulu kerja Yang Berhormat Larut
sewaktu beliau jadi menteri dalam menteri kepenggunaan Kabinet KK. Ya, sewaktu zaman Kerajaan Barisan Nasional lah, diguna pakai lagi balik kerajaan dah ini. Bagus. Kita benda-benda yang bagus, kita teruskan. Tak ada masalah. Cuma persoalannya sekarang, saya nampak gaya ataupun pendirian kerajaan untuk berdepan dengan krisis ini seperti acuh tidak acuh. Berbeza dengan kerajaan-kerajaan lain di rantau kita. Di Singapura contohnya, Perdana Menteri Singapura telah meletakkan penerangan yang lebih bagi saya jujur dan ikhlas untuk mengingatkan rakyat bahawasanya mereka sedang berdepan dengan satu krisis. Jadi bila rakyat faham kita berdepan dengan satu masalah yang besar, gaya hidup, persediaan rapi dapat dibuat oleh rakyat dengan lebih baik. Mungkin kerajaan madani beranggapan jikalau kerajaan bercakap tentang berita-berita buruk, ianya akan melahirkan, mencetuskan rasa panik, ketidaktentuan pasaran dan juga rakyat. Maka akan berlakulah kacau bilau, pembelian barang yang tidak terkawal dan sebagainya. Itu bagi saya kebimbangan yang boleh diuruskan. Sebab mana-mana negara pun akan berdepan hal yang sama. Soalnya bagaimana kerajaan merasionalisasikan bantuan kepada rakyat dengan tepat dan efisien. Jadi penyaluran maklumat yang tepat akan membuat rakyat lebih bersiap sedia dalam berdepan dengan sebarang ketidaktentuan ekonomi. Dan pada hari ini, saya nampak kerajaan belum mempunyai pelan komunikasi jangka panjang yang strategik untuk memastikan keadaan negara pada masa 6 bulan hingga 1 tahun akan datang akan benar-benar terjamin dari segi kebajikan rakyat. Dan soal yang saya bagikan tadi tentang peralihan tenaga. Suka atau tidak, Malaysia perlu dapatkan sumber tenaga baru untuk meningkatkan kadar kemampuan kita, memastikan tenaga yang ada di Malaysia ini diguna pakai oleh industri dan rakyat dengan baik. Dan buat masa ini, kita tahu lambat laun Malaysia perlu juga berdepan dengan mampuan kita menjana jana kuasa tenaga nuklear sendiri. Dan pada hari ini, banyak menteri-menteri dalam kerajaan madani memberi signal yang pelbagai. Menteri Sains dan Teknologi kata, tunggu nak kaji dulu, ambil masa sedikit lagi. Timbalan Perdana Menteri, Menteri Petra kata, tenaga dan air, kata boleh buat. Jadi ada banyak percanggahan maklumat yang akhirnya membuatkan tiada keputusan yang jelas dibuat oleh kerajaan Malaysia berhubung dengan pelan perancangan membina jana kuasa tenaga nuklear yang baru, yang pertama untuk Malaysia. Jadi, perkara ini perlu diselesaikan dengan segera bagi saya dengan melibatkan semua pihak, swasta, rakyat, ahli parlimen, sebab kita perlu persiapkan infra perundangan, kesedaran, pendidikan massa dan juga kita perlu daripada awal lagi kenal pasti siapa negara-negara mana yang boleh membantu kita membina jana kuasa nuklear yang bakal kita bina. Bangladesh itu pun sedang membina jana kuasa tenaga nuklear mereka sendiri. Hasil kerjasama dengan Rusia, dengan Rosatom. Apatah lagi kita yang begitu banyak menggunakan tenaga untuk data center dan sebagainya. Jadi, kerajaan tidak boleh ambil acuh tidak acuh. Keputusan segera perlu dibuat. Dan keputusan ini bukanlah bermakna kita umum hari ini esok boleh buat jana kuasa tenaga nuklear. Tidak. Dia ambil masa, saya katakan tadi, untuk perancangan. Dan benda itu perlu diteruskan oleh kerajaan selepas ini, lepas pilihan umum ke-16 dan seterusnya. Sebab ini bukan isu politik, ini isu kedaulatan tenaga kita. Dan saya minta kerajaan tolong teliti balik banyak cadangan-cadangan dan saranan-saranan daripada pelbagai pemegang taruh pembangkang, tadi saya katakan tadi, badan-badan ekonomi seperti FMM. Banyak bantuan yang cuba disalurkan oleh kerajaan yang dibuat tidak sampai kepada penerima yang sepatutnya dan dengan kadar yang sepatutnya. Kalau tidak berlaku hal ini, saya jangkakan dalam 6 bulan akan datang akan lebih banyak syarikat-syarikat di Malaysia akan gulung tikar. Dan ini akan berlaku. Sebab kita dah lihat masa COVID dulu bagaimana, dan kesan dia juga tak jauh beza macam mana yang berlaku pada hari ini. Dan ianya tergantung pada sejauh mana kerajaan mampu bersiap sedia untuk menjangka krisis yang akan berlarutan lebih 6 bulan akan datang. Jadi di Blok Pembangkang, kami merayu dan mendesak kerajaan libatkan pembangkang sekali kerana kami memegang banyak kawasan-kawasan parlimen yang menjadi, kita istilahkan sebagai food basket, bakul makanan negara. Tempat tanam padi, pesawah, petani, nelayan.
kami juga bertanggungjawab membantu pengundi-pengundi kami supaya mereka dapat mencari rezeki dengan lebih baik. Jadikan kami sebagai jambatan kepada rakyat, bukan liability ataupun lawan politik untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang sedang kita sama-sama lalui. Jadi itulah saja komentar ringkas terhadap jawapan penerangan Menteri Ekonomi. Saya harap kerajaan boleh buat lebih baik dan berlaku jujurlah kepada rakyat bahawa kita semua dalam satu kemulut yang berpanjangan masalah ekonominya. Terima kasih.